Apa yang kau tahu Wali Songo? Yang aku tahu Wali Songo ni ramai orang ingat Wali Songo ni seorang. Tapi lepas baca Travelog Tarbiyah ni, kau nampak sebenarnya Wali Songo ni ada ramai. Antaranya Sunan Ampel. Lepas tu ada macam-macam sunan lah. So diorang ni antara orang yang menggempakkan ataupun memajukan Islam di zaman awal Islam dulu, masuk Nusantara. Ada perdebatan yang mengatakan diorang bukan yang pertama. Maksudnya ada yang cakap diorang pertama. Bukan pertama? Bukan yang bawa Islam, on first bawa Islam. Islam dah sampai. Sebab Turki kan, dari Turki kan, atau dari China. Ada juga macam riwayat, ada mengatakan Islam datang daripada perdagangan, ada Islam datang memang dengan dakwah dan sebagainya, contoh. Tapi poin Wali Songo yang aku cuba buat ni adalah diorang sistemkan cari Islam grow. Ada yang dengan kerajaan, ada yang sunan, ada macam sunnah, aku tak ingat specifically. Dalam buku Travelog Tarbiyah dia banyak diceritakan kisah karamah dan juga diorang punya sejarah. So dia pergi lah semua tempat-tempat yang disistemkan tu. Macam kerajaan lama semua tak, tu. Dia pergi makam. Dia pergi makam. Makam-makam ni. And bila dia pergi satu makam, contoh macam Makam Sunan Giri. Contoh macam Sunan makam Sunan Giri. Sunan tu nama lah. So contoh sure. makam Sunan Giri. Dia kan bila diorang pergi makam Sunan Giri tu, dalam buku ni pun diorang ceritakan sejarah Sunan Giri tu sendiri.